Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pengerusi yang saya kasihi, yang amat berhormat Menteri Besar Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, yang dikasihi juga yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Yusran, yang dikasihi Penasihat Undang-Undang Tuan Muhammad Radi Abbas, Tuan Jeffrey selaku PKN, yang berhormat PKN, dan juga YB Exco Agama, Ustaz Muhammad Azmir, Exco yang hadir, Tuan Fakhrul, panel-panel kita yang berhormat, Al-Fadil Ustaz Fadli Syari, yang dikasihi Al-Fadil Dr. Fathul Bari, Datuk Dr. Fathul Bari, dan semualah pimpinan-pimpinan yang hadir. Beberapa tahun yang lepas, saya rasa 5-6 tahun, kita sudah putuskan satu kertas kerja berhubung dengan bulan Rabiul Awal sebagai bulan Zikrar Rasul. Ia bukan dibuat sehari dua ni. Kita cuba menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan di mana mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sering kali orang mengingati bulan Rabiul Awal berhubung dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ramai yang terlupa bahawasanya bulan Rabiul Awal pada 12 Rabiul Awal pada hari Isnin, hampir kebanyakan ahli sejarah bersetuju ia merupakan hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang menyebut Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya benar, sebahagian besar ahli sejarah menyebut Nabi lahir pada Rabiul Awal, walaupun ada pendapat yang lain. Al-Imam Al-Mubarakfuri memilih 9 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disilakan Al-Fadil Al-Syekh Datuk Sri Dr. Syahidan mari ke depan. Datuk Sri mai depan lah. Sekali depa cari. Depa nak masuk TikTok. Bagi Datuk Sri duduk depan, Datuk Sri, sila. CEO Maips jemput ke depan. Sekali. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya nak masuk tajuk tentang bulan Rabiul Awal sebagai bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak ajak tuan-tuan ikuti bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak hari turunnya firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Sejak turunnya ayat itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi rehat. 20 tahun lebih menghadapi cabaran yang besar, mengharumi dalam semua kesakitan dan keperitan di dalam menanggung bebanan dakwah, bagi menunaikan maksud qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Pada hari Nabi SAW berdiri di Bukit Safa, apabila menerima firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan pada kaum keluargamu yang terdekat. Apabila Nabi memanggil rakyat Mekah untuk mendengar ucapannya,
Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan fi min safhil hadzal jabal akuntum musaddiqi. Apa pendapat kamu jika aku bagi tahu ada pasukan tentera yang sedang bersiap untuk datang ke sini di sebalik bukit ini, adakah kamu mempercayainya? Ma jarabna alika kadhiban, kata orang Quraisy. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman engkau berbohong. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada mereka, fa inni nadhirun baina yaday azabin syadid. Aku adalah pemberi peringatan bahawasanya di hadapan kamu ada azab yang dahsyat. Ketika itu Nabi merasai taste, merasai perisa dakwah. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, kerana ini saja engkau menghimpunkan kami. Kata Abu Lahab. Dalam pengalaman manusia yang tidak pernah dicerca oleh kaumnya, manusia yang insan, yang sentiasa dianggap benar oleh kaumnya, tiba-tiba disebut di khalayak ramai, tabbalak, celaka engkau. Kerana soal yang dibawa oleh Nabi SAW bukan soal nak ajak orang sembahyang. Orang Mekah telah buat lebih daripada solat, tawaf telanjang pun pernah orang Mekah. Bukan soal nak ajak mereka infak ataupun memakmurkan Masjidil Haram. Bukan. Orang Mekah telah buat hal yang lebih daripada itu. Tapi mengajak mereka untuk hidup di atas manhaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup di atas prinsip ini. Tidak ada yang berhak diabdikan diri melainkan Allah. Dan hidup di atas syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Ini something heavy for them. Ini sesuatu yang berat untuk mereka. Orang Quraisy sudah ada Mekah, sudah ada Masjidil Haram. Sebab itu Quran kata, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan mengimarahkan Masjidil Haram? Maksudnya Quraisy saban tahun bagi minum orang yang tunaikan haji, dan memakmurkan Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian dan berjihad pada jalan Allah. Sesungguhnya tidak sama. Allah tak beri petunjuk pada orang yang zalim. Bukan dalam perjuangan, tuan-tuan, bukan kesakitan perjuangan tu mesti kita ditikam dengan pedang ataupun ditusuk dengan belati. Tetapi seringkali yang paling perit dalam perjuangan apabila orang menghentam kita dengan perkataan. Berapa banyak perkataan yang telah dilontarkan kepada insan yang sebelum ni tak dilontarkan, tak ditomah kepadanya. Pemecah belah, kaki sihir, kena rasuk, seorang penyair, pembohong, segala gelaran-gelaran ini telah datang kepadanya. Tengok Utbah bin Rabi'ah apabila datang buat offer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, kau tahu bahawasanya kedudukanmu, innaka la ta'lam makanaka minan nasabi fina minna, kau tahu kedudukan kau di sisi kami, kita adik-beradik yang baik. Kau telah bawa jita bi amrin azim, kau bawa benda besar ni. Farraqta jama'atahum, kau pecahkan jamaah kaum kau. Kau bagi perpecahan, idea yang kau bawa ni memecahkan. Aku bagi beberapa tawaran pada kau. Kau cuba fikir tawaran ni. In kunta turidu bihadzal amr
malan jama'na laka amwalana hatta takuna akthara minna mala. Kalau kau bawa benda ni wahai Muhammad kerana kau mau duit, mau harta, kami himpunkan harta supaya engkau jadi yang paling kaya di kalangan kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawwadnaka alaina. Jika engkau bawa benda ni kerana kau nak ada kedudukan, kami lantik kau jadi ketua kami. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Jika kau bawa benda ni kerana nak jadi raja, kami lantik engkau jadi raja. Quraisy tak ada raja, tapi okey, kami lantik engkau jadi raja. Dan sebelum itu ketika dia nak lantik menjadi pemimpin, fala naqta'u amran min dunik, kami tak akan putuskan satu perkara melainkan dengan ikut apa yang kau cakap. Cuma hak ujung dia kata pada Nabi, in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan. Jika kau rasa makhluk yang duk datang padamu, tarahu la tastati'u raddahu, yang duk datang dan kau tak mampu nak lawan makhluk ni, dia masukkan Jibril. Dia nak kata macam setan lah hak duk datang pada Nabi ni. Kau tak mampu untuk hadapi dia, talabna laka tib, tak apa, kami cari untuk bomo. Wa bazalna amwalana hatta tabrah, kami akan bawa harta kami sehingga engkau sembuh daripada penyakit ni. Tuan-tuan, sebab itu sebahagian para mufassir kata apabila datangnya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Nabi selimut tu bukan kerana demam, tapi kerana memikirkan beban. Macam-macam orang kata kat kita ni. Allah kata apa? Sebelum saya nak masuk peristiwa, nak faham bagaimana Nabi wafat, tentu kena faham hal muqaddimah ini. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Kami tahu ia benar-benar mendukacitakan engkau dengan apa yang telah mereka katakan. Dengar banyak orang duk kutuk ni. We are fully aware. It grieves you what they say. Kami begitu tahu menderita engkau dengan apa mereka katakan. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakan engkau. They do not deny you. Mereka tidak mendustakan engkau. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. But they are denying the revelation of Allah. Tetapi mereka menolak wahyu Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qabl. Telah didustakan rasul-rasul sebelum daripada engkau. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Mereka sabar. They remain patient regarding their denial. Mereka sabar di atas penolakan kaumnya. Wa udhu, they were tortured. Mereka telah disakiti. Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami, kata Allah. Mereka sabar, kau kena sabar macam Rasul lain sabar, sehingga datang pertolongan kepadamu. Till our help reach them, sehingga pertolongan Allah sampai kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah. Nobody can change the decision of Allah. Tidak ada siapa yang boleh menukar keputusan Allah yang Allah buat tentang dakwah ni. Siapa hadapi tak masuk dalam dakwah, you have to face this problem, this trouble. Apabila kamu masuk dalam dakwah, kamu kena hadapi masalah ini, kamu kena hadapi percubaan ini, this tribulation, kamu kena hadapi risiko ini. La mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah sampai padamu berita para rasul. 23 tahun lama dibuang oleh kaum dia,
Segala kutukan dia dapat, baginda hadapi, dihalau daripada kaumnya. Setelah menjadi pemimpin di Madinah, peperangan yang tidak pernah tamat. Sehinggalah apabila keadaan agak tenang, pada tahun yang ke-10 Nabi SAW buat keputusan untuk menunaikan haji setelah Mekah berada di tangan orang Islam. Lebih kurang sekitar 25 Safar. Tadi siapa sebut Safar? Nabi SAW keluar. Buat keputusan bagi tahu bahawasanya Nabi nak pergi haji. Bila berita, dulu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Tapi berita kabilah-kabilah dapat begitu punya banyak. Kaum-kaum Arab telah bersiap nak ikut Nabi pergi haji. Tuan-tuan tahu tahun berkenaan, the first haji yang Nabi buat tu dan the last, ahli sejarah kata sekitar 124,000 ataupun kata Al-Mubarak Furi antara itu ataupun 144,000 orang keluar mengikuti Nabi untuk haji. Setelah perjuangan yang panjang, ketika Nabi keluar menuju Mekah, mata baginda melihat bagaimana kabilah-kabilah Arab keluar menuju Mekah. Setelah tempoh yang lama, perasaan hadiah Allah kepada Nabi. 4 hari bulan Nabi sampai di Mekah, lebih kurang 8 hari perjalanan daripada Madinah ke Mekah. Pada hari yang ke-8, hari Tarwiyah, Nabi keluar ke Mina. Dan Nabi semayang bermula daripada zuhur sehingga subuh besok. Pada hari Arafah, Nabi berjumpa dengan semua 124,000 manusia yang telah beriman yang duduk di hadapan baginda. Hasil dakwah yang panjang. Tuan-tuan, apa perasaan? Tak ada mikrofon zaman tu. Nabi berdiri. Nabi duduk pada hari Arafah itu, berdiri membaca khutbah, berkhutbah pada mereka. Saya tak sempat nak sebut semua inti khutbah ni, kalau tidak lagi kita tak tutup majlis ni. Tapi saya nak sebut beberapa poin daripada khutbah itu. Ayuhan nas, isma'u qawli. Inni la adri la'alli la alqakum ba'da yaumi hadha bihadzal mawqifi abada. Wahai manusia, isma'u qawli, dengarlah apa yang aku nak bagi tahu ni. Fa inni la adri, kerana aku tak tahu. La'alli la alqakum ba'da ami hadha, barangkali aku tak akan jumpa kamu lagi selepas tahun aku ini. Bihadzal mawqifi abada, di tempat ini selama-lamanya. Nabi dah bagi isyarat macam dah nak habis. Kemudian Nabi bagi tahu beberapa hal. Saya nak kutip sikit dari khutbah tu, takut nanti masa terlajak. Nabi ingatkan beberapa benda, dan ini kita kena ingat sebagai orang Islam. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sebagian riwayat wa a'radakum, sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram untuk kamu cemari, seperti mana haramnya untuk kamu cemari hari ini, bulan ini dan tanah suci ini. Maksudnya orang Islam tak boleh mencemari harta orang Islam yang lain. Ala kulli syai'in tahta qadami hadha tahta qadamayya mawdu', ala kulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'. Ketahuilah semua urusan jahiliyah itu telah aku pijak di bawah tapak kakiku ini. Aku batalkan. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah, dan darah jahiliyah juga telah aku batalkan. Yang mana bergaduh zaman jahiliyah jangan tuntut, dah cukup. Semua urusan jahiliyah, asabiyah jahiliyah, perangai jahiliyah, tu habis aku pijak dah.
Jangan, tak ada dah. Jangan duk bangkitkan lagi. Nabi bagi tahu pada para sahabat. Panjang, sikit-sikit je saya ambil. Antara poin yang lagi Nabi kata, fattaqullaha fin nisa. Takutlah Allah berkaitan dengan kaum wanita. Fa innakum akhadtumuhum bi amanatillah. Kerana kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Nabi pesan kat orang lelaki, tengok elok-elok orang perempuan. Orang perempuan kena syukur banyak. Tidak ada satu agama yang datang memartabatkan wanita seperti mana yang dilakukan oleh Islam. Ni geng-geng liberal kat Malaysia ni. Kat wanita ni. Sehingga akhir hayat Nabi, Nabi pesan, taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitab Allah. Aku tinggalkan untuk kamu satu benda yang kamu tak akan sesat jika kamu pegang, kitab Allah, kata Nabi. Ayuhan nas, innahu la nabi ba'di walau ummata ba'dakum. Wahai manusia, sesungguhnya tak ada nabi dah lepas aku, dan tidak ada umat lagi selepas daripada kamu. Kamu the last. Fa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Wasallu khamsakum, semayanglah 5 waktu. Wasumu syahrakum, puasalah pada bulan Ramadan kamu. Wa addu zakat, dan tunaikanlah zakat. Taibatan anfusukum, dengan rela hati kamu. Wa ati'u wulati amrikum, dan taatlah pemerintah-pemerintah kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, nescaya kamu masuk syurga Tuhan kamu. Kemudian Nabi kata, Ayyuhan nas, innakum tus'aluna anni, famadha antum qailun. Tuan-tuan bayangkan, sebahagian sahabat tu first time mai tengok Nabi. Tak ada WhatsApp, tak ada dulu. Facebook tak ada nak tengok. First time mari tengok. Ramai ni, kabilah-kabilah yang keluar. Ayyuhan nas, innakum tus'aluna anni famadha antum qailun. Wahai sekalian manusia, kamu akan ditanya oleh Tuhan tentang aku ini. Nanti kamu akan jawab apa? Sahabat kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahta wa adaita wa nasahta. Kami akan menjadi saksi bahawasanya engkau telah menyampaikan agama. Engkau telah menunaikan amanah. Engkau telah menasihati kami. Nabi tunjuk, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan dia. Bahawasanya mereka telah aku telah buat seolah-olah Nabi nak tenangkan diri dia, baginda. Aku dah buat kerja ni. Aku dah buat kerja ni. Nabi SAW, pada waktu itulah turunnya firman Allah yang tuan-tuan semua hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Bila ayat ni turun, Sayyidina Umar menangis. Dalam riwayat Bukhari, orang tanya, wa ma yubkika ya Umar? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Umar bin Khattab menyatakan, innahu laisa ba'dal kamal illa nuqsan. Sesungguhnya tidak ada selepas daripada kesempurnaan, melainkan akan berlaku kekurangan. Yakni kalau agama sudah sempurna, kekurangan akan berlaku. Umar macam terhidu, macam Nabi dah nak tamat. Macam Nabi sudah nak tamat. Pada hari-hari nahar, Nabi dalam riwayat berkhutbah lagi, dan Nabi duk tanya satu benda yang sama. Satalqawna rabbakum, kamu akan jumpa dengan Tuhan kamu. Wa yas'alukum an a'malikum, kamu akan ditanya tentang amalan kamu. Fala tarji'u ba'di kufara yadribu ba'd, dan sebagian riwayat fala tarji'u ba'di dhullala,
Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kembali menjadi sesat selepas aku wafat. Nanti sebahagian kamu akan memukul leher sebahagian yang lain. Sebahagian kamu akan memukul leher sebahagian yang lain. Jangan kamu murtad nanti. Jangan kamu berubah agama. Nanti kamu akan porak peranda, kata Nabi. Nabi SAW. Lepas tu Nabi tanya, ala hal ballagt? Ramai orang ada nak tanya, aku ni dah sampaikan tak agama? Dan mereka na'am. Ya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Nabi kata, Allahumma syahad. Ya Allah, jadilah saksi. Aku telah buat agama ni. Nabi kata, falyuballighil syahidul ghaiba farubba muballaghin aw'a min sami'. Hendaklah yang ada ni sampaikan pada yang tak ada. Boleh jadi orang yang disampaikan nanti lebih faham daripada orang yang mendengar sendiri. Ini ulama-ulama dalam hadis kata boleh jadi ada muhaddis yang tak faqih tetapi yang mendengar hadis lebih faqih. Selepas itu Nabi, saya nak ringkaskan ni, selepas itu Nabi pulang ke Madinah. Bila Nabi pulang ke Madinah, nak singkatkan, pada 29 bulan Safar, Nabi pada hari Isnin, ini menurut ijtihad tarikh Al-Mubarakfuri. Pada 29 Safar, hari Isnin, Nabi hadir jenazah, pengumian jenazah di Baqi'. Masa jalan Nabi nak pulang tu, Nabi mula sakit kepala. Dan panas Nabi SAW. Mulai tarikh itu Nabi mula sakit. Nabi sakit keseluruhannya sebelum wafat sekitar 13 ataupun 14 hari. Semasa sakit 11 hari, Nabi masih lagi menjadi imam. Nabi masih lagi hadir menjadi imam. Kemudian apabila Nabi SAW sakit, dia duduk. Nabi kan banyak isteri, giliran-giliran di rumah isteri. Bila di giliran di rumah isteri, seminggu sebelum Nabi wafat, Nabi selalu duk kata, aina ana gadan, aina ana gadan. Esok giliran rumah siapa tahu? Esok giliran rumah siapa tak tahu? Isteri-isteri Nabi ni faham macam Nabi nak pi duduk di rumah Aisyah. Pasal Aisyah ni bukanlah Nabi. Aisyah ni dia muda. Kemudian dia cergas. Kemudian dia aktif. Mungkin kalau duduk rumah Aisyah ni dapat jaga Nabi ni lebih sikit lah. Dan kemudian bila isteri-isteri rasa macam tu, mereka kata tak apalah, Rasulullah duduk rumah Aisyah lah. Jadi Nabi sakit tu di rumah Aisyah. Aisyah ni dia suka jampi. Dengan jampi hak Nabi ajak lah, dia baca ayat. Biasanya dia akan gunakan tangan Nabi sendiri, dia tiup bacaan tu ke tangan Nabi supaya Nabi sapu diri Nabi. Kerana tangan Nabi itu diberkati. Lima hari sebelum Nabi SAW wafat, panah Nabi lagi meningkat. Nabi kata, subbu alayya sab'a qirat. Subbu alayya sab'a qirat. Curah pada aku 3 bekas bencana. Hatta akhruja ila nas. Dan sebahagian riwayat, lam tuhallal awqiyatuha. Yang mana awqiyatuhun, yang mana bekas yang tak dibuka penutupnya. Biasanya orang dulu, ayak di rumah ni, ayak yang bersih tu ditutup. Dia tak bercampur, tak masuk kotoran dan dia lebih sejuk. Tanah ni tanah Arab. Nabi kata, "Wamai 7 bekas ayak. Biar aku sejuk sikit supaya aku dapat keluar jumpa orang tu apa cerita." Dan Nabi SAW sakit pada hari itu. Dan apabila Nabi mula rasa dah diambil air, dah sejuk sikit, Nabi dah mula boleh keluar. Dan Nabi keluar ke masjid, orang ada di masjid, Nabi naik ke mimbar. Tuan-tuan, dengar apa yang Nabi bagi tahu sebelum Nabi wafat
ketika 5 hari sebelum wafat, Nabi naik ke mimbar. Apa Nabi kata? Setengah orang dia ambil ringan. Nabi kata apa? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang mengambil kubur Nabi mereka menjadi masjid. Nabi bagi amaran, Nabi tahu akan ada umat Islam yang akan membesarkan kubur. Ni 5 hari. Sebagai riwayat, Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah. Ini yang bahaya ni. Sebab tu, bila ramai orang tak boleh buat kat Mekah tu, dia nak pergi buat kat kubur orang lain. Nabi tahu dah tabiat ni. Tabiat akan membesarkan, ambil peluang besarkan kubur dan kemudian seakan disembah. Nabi minta Allah selamatkan kubur baginda. Alhamdulillah Allah selamatkan kubur Nabi. Kemudian Nabi turun sembahyang zuhur. Lepas Nabi turun sembahyang zuhur, Nabi naik balik atas mimbar. Nabi pesan. Nabi kata Nabi nak berpesan tentang orang Ansar. Dan banyak dalam pesan Nabi, usikum bil Ansar, aku nak pesan kamu tentang orang Ansar. Ni istimewa orang Ansar. Nabi kata innan nas yaksurun wa taqillul ansar. Orang ramai akan bertambah-tambah, Ansar akan jadi sikit nanti, Nabi kata. Hatta yakunu kal milh fi ta'am, hatta orang Ansar tu jadi sikit macam sikitnya garam pada makanan. Nabi kata faman waliya minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'u, siapa yang dapat kuasa nanti yang boleh mengenakan manfaat dan mudarat, yakni boleh ambil tindakan kat orang, falyaqbal min muhsihim, terimalah kebaikan orang Ansar, wal tajawaz an musiihim, dan maafkanlah kalau ada orang Ansar buat salah. Oh, sayang Nabi kat orang Ansar. Duk teringat orang Ansar. Kemudian Nabi SAW sebut innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa ma 'indahu fakhtara dhalika 'abda ma 'indallah. Allah Ta'ala bagi pilih seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Hamba itu pilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar menangis. Sahabat lain Abu Sa'id kata, heran. Nabi duk cakap bab tu, yang Abu Bakar menangis apa? Ma yubkika hadha syekh? Nak menangis apa? Nabi cerita, Allah bagi pilihan dunia dengan akhirat. Orang ada hamba pilih akhirat. Kata Abu Sa'id, akhirnya kami faham. Al-Mukhayyar, orang yang Nabi kata yang dipilih-pilih itu adalah Nabi. Dan Abu Bakar orang yang paling tahu di kalangan kami. Maksud Nabi dah bagi tahu, Allah bagi pilih dah kat dia. Kat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk balik akhirat. Hari yang keempat, supaya tak panjang. Hari keempat ada isu halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dah. Mari sini aku tulis kitab yang kamu takkan sesat lepas ni. Ini ada krisis panjang. Syiah ada timbulkan masya-Allah kerana Omar tak mau tulis dan sebahagian sahabat tulis dan berbagai-bagai lagi. Tak apa, saya tak membincang tu. Habis daripada itu, sakit Nabi bertambah-tambah. 4 atau 5 hari, 4 hari sebelum Nabi wafat, Nabi keluar semayang yang last maghrib dengan orang ramai. Nabi baca surah Al-Mursalat dan selepas daripada itu Nabi dah tak boleh dah semayang. Nabi dah suruh Abu Bakar jadi imam. Jadi tuan-tuan bayang, tu adalah merupakan hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Nabi wafat pada hari Isnin. Nabi wafat pada hari Isnin. Kemudian demam Nabi ni lebih bertambah-tambah. Sakit Nabi ni bertambah-tambah berat. Nanti saya akan, sebelum tutup ni saya akan cerita. Sebab itu, kalau satu orang tu demam teruk, sakit teruk sebelum wafat, bukan tanda Allah tak redha pada dia. Nabi wafat seminggu ni. 11 hari, 13 hari Nabi. Sebab itu nanti Aisyah kata, la abghitu ahadan bihauni maut.
Aku tak akan rasa cemburu tengok satu orang mudah mati. Ba'da ma ra'aitu alladhi syiddatan allati mata fiha Rasulullah. Syiddatan mauti Rasulullah. Setelah aku melihat beratnya wafat Nabi. Kerana ringan mati, mudah mati dan susah mati bukan pengukur kepada keredaan Allah. Setengah orang kata Allah pi pun senang, bagus tu. Perompak hak jahat ataupun penyamun jahat sekali pancung langsung tak sakit apa, mati juga. Bukan pengukur. Tapi saya bukan nak sebut tu, ini panjang, ini dalam kuliah kita boleh urai. Nabi sakit, bila Nabi sakit, Nabi tanya, asallan nas. Pasal Nabi mayang maghrib. Bila nak sembahyang Isya, Nabi tanya asallan nas. Orang dah sembahyang ke? Tanya Aisyah. Aisyah, sahabat-sahabat semua kata, la, hum yantazirunak. Mereka tak sembahyang lagi Rasulullah. Tak solat lagi, duduk tunggu Rasulullah. Rasulullah kata, da'u li ma fil mikhsab. Da'u li ma fil mikhdab. Letakkan air di dalam bekas ni. Nabi minta letakkan air dalam bekas. Kami pun buat. Faghtasal. Nabi mandi dengan air tu. Jurih. Nabi jurih diri dalam mandi. Kemudian Nabi pun fadhahaba liyanu'a. Kemudian Nabi pun pergi fa'ughmiya alaih. Lepas macam tu bangkit. Dah mandi tu rasa segar, bangkit, jatuh pingsan. Selepas pingsan Nabi sedar. Nabi tanya, asallan nas? Orang dah sembahyang ke? Mereka kata, la Rasulullah, yantaziruna. Semua dia pun semua duduk tunggu Rasulullah. Nabi kata, orang ayak, bohong dalam bekas. Nabi pun pergi mandi, siram diri dia lagi. Kemudian Nabi bangun. Nak pergi bangkit salat. Pingsan sekali lagi. Berapa kali dah? Lepas tu Nabi sedar. Kemudian Nabi tanya, asallan nas? Orang dah salat ke? La, yantazirunak. Sembahyang Isya, tuan-tuan panjang. Tak Rasulullah, mereka tunggu Rasulullah. Nabi kata, ayak. Siram, Nabi siram diri dia. Bangun lagi. Pingsan lagi. Pitam lagi. Rasulullah pitam lagi. Kemudian sekali lagi. Jaga. Berapa kali dah? Sehingga 4 kali hal yang demikian. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan supaya Abu Bakar jadi imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Tak boleh keluar dah selepas daripada itu. Sehari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi bebaskan hamba dia, Nabi bagi semua harta dia. Dan kemudian hari Nabi, akhir hayat Nabi. Hari yang terakhir hayat Nabi pada hari Isnin, Nabi Abu Bakar jadi imam. Nabi buka apa? Lansir. Kan rumah Nabi tu yang tuan-tuan tengok kubur Nabi tu kan, itu rumah Nabi dengan Aisyah. Nabi singkap lansir tu. Nabi SAW tengok orang ramai duduk dalam saf nak semayang subuh. Fatabassama. Dia kata tabassama wa dhahak wa yadhak. Nabi senyum dan Nabi ketawa kecil lah. Nabi seronok. Abu Bakar yang nak jadi imam tu nak undur lah. Tengok takut Nabi ya, Nabi nak jadi imam lah. Anas kata orang ramai tu punya gembira tu sampai macam nak keluar semayang. Kalau boleh nak pergi kat Nabi tu. Dah banyak hari tak keluar ni. Seronok tengok Nabi SAW. Dan beriwayat, kalau kita siapa baca Syama'il Al-Imam Tirmidzi, Anas kata itulah wajah Nabi terakhir yang aku dapat lihat ketika Nabi singkap tu. Singkap lansir tu. Dengan wajah dia kata seperti waraqatul mushaf. Dia nak gambarkan begitu ceria wajah Nabi SAW. Kemudian bila Abu Bakar nak undur, Nabi bagi syarat tak apa. Nabi tutup tirai semayang. Kerana Nabi tak mampu nak keluar dah. Kemudian Nabi panggil Fatimah. Fatimah datang. Bila masuk waktu duha, Nabi panggil Fatimah. Waktu duha, Nabi hari akhir tu, Nabi panggil Fatimah. Fatimah datang kepada Nabi dan Nabi berbisik dengan Fatimah. Kali pertama Nabi berbisik dengan Fatimah dalam riwayat Bukhari, Fatimah menangis.
Lepas tu Nabi mai. Nabi bisik sekali lagi. Lepas tengah ketawa. Setelah Nabi wafat, Aisyah tanya Fatimah, Nabi bisik apa masa tu? Dia kata, hak pertama Nabi bagi tahu aku bahawasanya Nabi akan annahu yuqbad fil waja'il ladzi tuwfiya fihi. Nabi akan wafat di atas penyakit ni, sakit ni akan membawa wafat. Aku menangis. Tapi bila dia panggil sekali lagi, dia bagi tahu aku ahli bait yang pertama akan mengikuti dia, akan wafat. Aku ketawa. Aku rasa lega, aku pun akan mati juga. Yang pertama mengikuti Nabi setelah Nabi wafat. Selepas daripada itu, ini satu lagi saya nak sebut. Ada sikit masa yang ni, tapi saya minta sikit tambah last saya sebut. Dua hadis lagi last. Nabi masa sakit tu Nabi kata, ya Aisyah, inni ajidu alamut ta'am alladhi akaltuhu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku rasa kesakitan makanan racun yang aku makan di Khaybar. Siapa yang racun? Yahudi di Khaybar. Ingat tak? Berapa orang yang mati, dia racun Nabi. Nabi terasa racun tu sehingga akhir hayat. Sebab tu sebagian ulama kata, Nabi juga sebenarnya syahid. Nabi rasa racun tu. Fahadzal awan in qata'al abhari. Sekarang terputusnya urat nadi aku. Min zalika sum, disebabkan racun tersebut, kata Nabi. Racun wanita Yahudi yang racun Nabi itu sampai akhir hayat, Nabi rasa racun tu. Kemudian ni last Nabi wafat. Kata Aisyah radhiyallahu an, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah tufiya fi baiti. Nikmat Allah padaku, antara nikmat Allah padaku, Rasulullah wafat di rumah aku. Fi yaumi, pada hari giliran aku. Baina sahri wa nahri, antara dada dan tengkuk aku. Yang ni Nabi wafat dalam keadaan bersandar ke? Sandar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ni orang perempuan ni. Esok suami wafat macam tu lah. Rasulullah sandar pada Aisyah. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqih. Allah Ta'ala himpunkan antara air liur aku dengan air liurnya inda mautihi, ketika dia nak wafat. Pasal apa? Masa Rasulullah duduk sandar kat Aisyah tu, adik Aisyah Abdul Rahman bin Abi Bakr, anak Abu Bakar, dia masuk. Dia bawa kayu sugi. Aisyah kata, aku duduk tengok mata Nabi, dia duduk tengok kayu sugi tu. Wa ana musnadidatun Rasulullah. Aku ni tempat sandak Nabi SAW. Aku nampak Nabi duduk tengok. Aisyah bila tengok Nabi duduk tengok kayu sugi tu, Aisyah tanya kat Nabi, akhudhuhu lak, kau maukah aku ambil kayu sugi tu bagi kat kau? Nabi tak jawab, Nabi syarat. Aisyah pun ambil kayu sugi tu. Ambil kayu sugi tu. Aisyah bagi, pegang tengok, kerah kayu sugi. Lepas tu, ulayyinuhu lak, Aisyah kata, aku bagi lembut. Nabi syarat, ya. Aisyah gigit. Itu yang kata ayat liur Aisyah jemput Nabi. Aisyah gigit kayu sugi tu, bagi lembut. Kemudian Aisyah bagi pada Nabi SAW. Aisyah kata Nabi bersugi sungguh-sungguh. Last. Kemudian Nabi minta bekas air. Nabi masukkan tangan dia ke dalam air. Nabi ambil air tu, Nabi sapu muka dia. Nabi kata, la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Bagi kematian itu satu bebanan berat. Kemudian Nabi kata, fir rafiqil a'la, bersama dengan teman-teman yang tinggi. yakni kembali bersama dengan para nabi, anbiya dan salihin. Itu ucapan Nabi yang last. Adapun yang mana ustaz yang cerita sebelum Nabi nak wafat kata ummati, 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 tidak ada hadis seperti itu. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lepas Nabi bersugi, Nabi angkat tangan dia,
Mata Nabi ikut naik sampai ke bumbung. Mata macam orang nak wafat tu. Kan mata naik. Mata dia kata. Wa taharrak syafatah. Dan bergerak mulut Nabi ni. Aisyah cuba dengar apa yang Nabi kata. Nabi baca ayat Quran. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Bersama dengan orang yang Allah berikan kurnia. Iaitu para Nabi, siddiqin, syuhada' dan salihin. Dan riwayat Nabi baca Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah aku, kesian pada aku. Dan samakanlah aku dengan teman-teman yang paling tinggi, iaitu dalam kumpulan yang tadi. Selepas itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dada Aisyah radhiyallahu anha setelah mengharungi perjalanan yang panjang. Bila bila Nabi wafat, Fatimah kata, "Wa ya abata, wahai ayah. Ajaba rabban da'a." Tuhan dah jawab doa ayah. Man jannatil firdausi ma'wah. Tempat syurga Firdaus lah untuk ayah. Bila Fatimah tengok sahabat-sahabat cedok pasir, masa hari cedok pasir, nak kebumikan Nabi SAW. Nabi dikebumikan sama ada pada hari Selasa ataupun hari Rabu kemudian. Lewat sikit kerana sahabat duk bincang siapa nak ganti. Kali pertama pengalaman tak ada. Tapi bila tengok sahabat tuang pasir, kata Fatimah, ya Anas, atabat anfusukum an tahusa ala Rasulillahi turab. Wahai Anas, tergamak kamu semua untuk curahkan pasir di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan sanggup untuk mencurahkan pasir pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, lama kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah al-Madinah adaa minha kullu syai'. Pada hari Rasulullah masuk ke Madinah, semuanya menjadi bersinar. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama kullu syai'. Pada hari Nabi wafat, semuanya menjadi suram dan gelap. Fama nafatna aidina minat turab wa inna lafi dafnihi hatta angkarna qulubana. Tak sempat kami mencuci tangan kami daripada pasir yang kami timbuskan dalam memakamkan Nabi, menanam jenazah Rasulullah, sehingga perasaan kami semua telah berubah. Berubah itu kesedihan yang tak dapat kami gambarkan. Kerasa kehilangan segala-galanya. Dan inilah peristiwa, saya masa tak ada, takut ambil masa, mungkin dah terlebih 5-6 minit ni. Tuan-tuan sekalian, banyak di pendetilan yang lain saya tinggalkan. Tapi itulah 12 Rabiul Awal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan kita. Tidak ada satu bala yang lebih besar dalam kehidupan sahabat lebih daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala keadaan dan pelusuk Madinah menjadi suram. Sehingga tak tahu lagi nak buat apa. Omar kata, siapa kata Nabi wafat? Aku pancung dah. Dia tak wafat. Osman lari menyembunyikan diri. Ada yang tak mau keluar, tak tahu betul ke yang kita dengar ni wafat ni. Sehinggalah Abu Bakar Siddiq datang memberikan semangat pada kita semua. Tengok-tengok Nabi wafat. Kata Aisyah, Abu Bakar cium antara dua mata Nabi. Abu Bakar cium Nabi SAW. Sedih Abu Bakar. Memang Rasulullah wafat. Dan Abu Bakar kata dengan kata-kata yang masyhur, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai sekalian manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ia tidak mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul
Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul seperti mana terdahulu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata awin qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah jika Muhammad mati ataupun dia dibunuh, maka kamu berpaling, tumit-tumit kamu berpaling. Wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang berpaling tumit-tumitnya tidak akan memberi mudarat pada Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur pada nikmatnya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak. Demikian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan saya mohon maaf terlebih masa, tapi saya nak habiskan juga peristiwa wafat ini. Kerana orang sentiasa bila masuk Rabiul Awal hanya sebut lahir Nabi. Mereka lupa 12 Rabiul Awal ialah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tarikh Rabiul Awal kewafatan Nabi ialah lebih kuat dibandingkan 12 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran Nabi di sudut fakta sejarah. Maka dengan itu diperlis, kita tak jadikan bulan ini bulan Maulid, kita jadikan Zikrar Rasul. Bulan ini bulan pengajaran mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Yang Muhammad yang sudi datang untuk merasmikan majlis ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.